أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah zahirlah berlaku kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah mahu mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan tangan mereka agar mereka kembali pada jalan yang benar. Ayat ini benar-benar menjadi muhasabah kepada kita semua dalam setiap apa yang kita lakukan sudah pasti akan dikira bicara dah bahkan kita berada di dunia ini kita sentiasa muhasabah apakah yang telah kita lakukan. Ya Allah maj'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Kurniakanlah pada kami hati yang ikhlas dalam melakukan ibadah ya Allah. Kurniakanlah hati kami hati yang rendah khusyuk kepadamu ya Allah. Hati yang tidak mengharapkan balasan manusia kecuali balasan daripadamu ya Allah. Kami mengharapkan redha daripadamu ya Allah. Kami mengharapkan belas kasih daripadamu ya Allah. Kami mengharapkan pandanganmu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan yang rahmat ya Allah. Janganlah kau hukum kami di atas kelalaian dan kecuaian tangan-tangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Terimalah akan amal dan taubat kami semua ini ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita lihat apakah sinopsis halaman 408 pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-33 hingga ayat 37 kita akan melihat buruknya perilaku sebahagian manusia yang tidak sedar dan kembali kepada Allah, kemudian kembali berbuat keburukan ataupun kesyirikan. Dan seterusnya pada ayat 38 hingga 40 dorongan berinfak sebagai salah satu bukti keimanan dengan pelbagai pemberian yang ada, jaminan rezeki, pengukuhan dan penegasan tentang hari dikumpulkan kita pada hari kiamat nanti. Dan di hujung pada ayat 41, satu ayat yang selalu kita dengar tentang komentar Allah punca kerosakan di bumi dan di lautan. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ
رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
Sadaqallahul azim. Membawa pada resolusi pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, terus mensyukuri rahmat Allah dan tidak mensyirikkannya. Yang kedua, berhati-hati dengan kesenangan yang ada agar ia tidak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jauhi riba, kad kredit ataupun apa-apa sahaja yang menyebabkan kita terlibat dengan riba, ya. Kalau ianya riba, jauhkan, dan kita perkasakan zakat dan infak dalam negara-negeri kita. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Qanita, iaitu kecewa ataupun berputus asa, 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang kita perhatikan sebentar tadi pada ayat yang ke-36. Dan nanti kita akan lihat kepada ayat 38. Bila kita dah faham tentang Allah melapangkan, Allah mengehadkan, bagaimana nak menguruskan kecewa, putus asa, depres di dalam kehidupan ini, Allah sambung lagi pada ayat yang ke-38. Salah satu aktivitinya ialah sibukkan diri dengan memberi kepada orang-orang yang berhak. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita ambil sedikit tajwid pada hari ini. Kita nak ulang kaji berkaitan bagaimana ra yang dibaca dengan nipis pada slide kita yang seterusnya ini. Ayat annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Annallah awalam yara annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kalau perasan dalam beberapa potongan ayat ini ada berapa huruf ra? Ada 2 huruf ra, yang mana dua-duanya dibaca dengan nipis. Yang pertama, kerana huruf ra itu berbaris di bawah, yabsuturri, satu, yabsutur rizqa. Yang kedua, wa yaqdir, dibaca dengan nipis kerana ra itu wakaf, sebelumnya berbaris di bawah. Walaupun ra tu wa yaqdiru, ra tu berbaris di depan. Kalau kita baca sambung, wa yaqdiru, tebalah hukum dia. Tapi bila nipis dah tak tengok dah baris ra tu, tengok sebelumnya. Kalau baris bawah, hukum dia dibaca tarkib, baca nipis. Okey, jom kita praktikalkan. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yang pertama, ra yang bersabdu tu, yabsuturri, yabsuturri. Ra itu dibaca dengan baris bawah. Dan yang kedua, ra yang berada di hujung, kerana sebab kita wakaf, kita matikan ra, dan sebelum tu baris bawah, wa yaqdir. Wa yaqdir, itu contoh bacaan nipis. Kalau bacaan yang salah, orang baca dengan tebal, dibaca macam ni, yabsuturri, ditebalkan ra. Kemudian ketika wakaf, wa yaqdir, ramai juga masih lagi yang baca dengan tebal, wa yaqdir. Sepatutnya wa yaqdir, ra tu dibaca dengan tarqiq, dibaca dengan nipis. Wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.